Ramai yang tertanya-tanya bila sebenarnya situasi nak bawa anak jumpa speech therapist ni. Like macam time bila, situasi apa. Jom saya terangkan. Yang pertama, bila korang cek milestone, cek carta perkembangan yang berkaitan komunikasi, percakapan. Tapi tak kena, maksudnya ada lambat kat situ. Time tu korang kena bawa jumpa. Yang kedua, kalau korang tak ada masa lah nak cek carta perkembangan tu kan, tapi korang ada anak lain. Kalau pun tak ada anak lain, tapi korang hantar anak korang pergi taska, korang hantar anak korang pergi tadika, korang hantar anak korang pergi sekolah. Masa tu orang sekeliling cakap, tak okey ni, dia lambat sikit. Dia ada masalah. Korang bandingkan pun dengan budak lain ada masalah. Time tu korang kena bawa jumpa terapis. Yang ketiga, bila doktor refer atau pakar lain refer, profesional lain refer. Yang keempat, bila anak korang ada isu selain daripada percakapan. Macam dia tak lambat cakap, tapi dia pelat, dia mungkin gagap, ataupun dia ada masalah suara, ataupun mungkin dia ada masalah nak menelan, susah nak makan, korang boleh bawa jumpa terapis juga. Yang terakhir sekali, bila korang dah terdetik, tak okey ni. Masa tu, cepat-cepat bawa anak korang jumpa terapis. Sebenarnya, jangan ambil pendekatan tunggu dan lihat. Okey, jangan menidakkan hak anak korang untuk dapat treatment yang sebaiknya. Itu saja. Jangan lupa like dan follow saya.